Suami curang, tengok dalam telefon suami bertukar gambar dengan perempuan lain. Perempuan lain siap kongsi gambar, buka aurat, siap ada video yang menggairahkan. Nak buat macam mana dengan lelaki Sabarlah. Apa yang perlu dibuat? Nak macam mana Ustazah? Apa dia? Semboleh. Orang perempuan cadang semboleh katanya. Nak semboleh bahagian mana tak tahu. Kek mana nak semboleh tu kan? Okey. Subhanallah. Bila isteri pula buat maksiat, sekarang ni curang, bukannya suami orang perempuan pun ramai curang melalui media sosial, melalui telefon ni. WhatsApp mesra-mesra, kongsi gambar, telefon, suami pergi kerja, dia duk cakap romantik dengan laki orang lain, bukan laki dengan laki orang lain. Bila suami dapat tahu, pecahlah tembelang tu, apa kena buat? Sabarlah. Sabar itu pasrah kalau tak buat apa-apa. Mana bawa bincang, macam mana minta penjelasan, macam mana kalau suami itu tetap tak, mungkin bapa saudara mungkin abang dia mungkin siapa-siapa untuk beri nasihat, ataupun macam mana bersemuka dengan perempuan tu, kau telefon kau bercakap elok-elok macam mana. Maksud sabar adalah bertindak mengikut syariat. Itu maksud sabar. Sabar ni bukan duduk diam tak bertindak. Seorang suami dengar isterinya membebel, macam mana cara dia sabar? Dia diam, tapi mana yang dia kata betul juga isi aku cakap ni, pasal ni, yalah aku kena berubah. Maksudnya bukan tolak semua apa yang isteri bebel, tapi ada benda yang kena terima apa isi cakap, kemudian dia kena berubah. Maksudnya sabar dan bertindak. Itulah maksud sabar. Saya nak ceritalah kisah, subhanallah. Sebabnya